Seterusnya sekarang ni kita dah masuk kepada laman utama. So bila kita dah masuk kepada laman utama ni, apa yang kita kena tengok adalah kamu kena masukkan di bawah new business registration. So kamu kena cari, yang ni laman web ni dalam bahasa Inggeris so kamu kena cari yang mana yang disebut sebagai new business registration tu, kamu tekan yang tu. Dan seterusnya bila kamu dah berjaya tekan new business registration, kamu akan dibawa kepada muka surat yang baru. Sekarang ni kita dah masuk kepada laman dia. Kita masuk kepada My Business Services, kita tekan New Business Registration di situ. Okay, kita dah masuk kepada laman dia. So yang ini nama perniagaan ataupun jenis nama perniagaan. Kita ada personal name ataupun trade name. Personal name ni kamu gunakan nama kamu sendiri. Dan bila kita sebut trade name ni, nama perniagaan. Cadangan saya, kamu gunakan nama perniagaan supaya dia nampak unik, dia nampak special sedikit lah berbanding kamu gunakan nama kamu. Dan seterusnya nama bisnes ni, kamu boleh masukkan apa-apa nama yang kamu rasa sesuai. Dan untuk hari ni saya letak, ni untuk testing sajalah, saya letak Alang Enterprise. Kita cuba tengok sama ada boleh buat atau tidak. Tarikh memulakan perniagaan ini kamu boleh tetapkan bila-bila yang sesuai dengan kamu boleh tetapkan, itu tidak ada masalah. Dan kalau ada insentif yang terguna pakai, kamu boleh letak. Kalau tak, kita letak not applicable. Dan pendaftaran, kita ada tempoh pendaftaran yang kita ada, mungkin kita ada setahun sehingga 5 tahun. Tapi kalau kita baru ingin memulakan perniagaan, untuk saya untuk setahun 2 tahun tu sudah memadai lah. Kita tak perlu nak buat panjang-panjang, sebab yang penting sekarang ni adalah survival untuk bisnes. Kalau bisnes tu elok, baru kita boleh perbaharui. Business info ni dia agak menarik ni. Apa yang kita kena tahu adalah, kalau kita nak orang awam tahu pasal perniagaan kita, bila dia buat carian menerusi SSM, kita tekan yes. Tapi kalau bisnes kita ni adalah sesuatu yang macam kita rasa private ke, atau kita tak nak orang lain tahu pasal nature of business ataupun perniagaan kita ni jenis apa, kita tekan no. Itu adalah bergantung kepada kamu. Kalau kamu rasa perlu, ya. Kalau tak perlu, kita tak perlulah. Dan seterusnya ni saya rasa kita tahu macam ada branch ke tidak ni, kita tekan no lah. Sebab kamu baru mulakan perniagaan, tak mungkin kamu ada branch. Dan untuk jika kamu adalah peniaga online, cadangan saya adalah untuk menekan yes. Walaupun mungkin perniagaan kamu ni tidak melibatkan belian secara online, tetapi bila kamu tekan yes ni, bila kamu ada plan masa hadapan untuk buat secara online, kita boleh tekan yes. Dan seterusnya untuk business address ataupun mailing address ni, kamu boleh ambil daripada kamu punya profile lah. Kamu boleh tengok apa yang kamu kena buat. So kamu kena tengok yang tu, kamu boleh masukkan alamat kamu.